Okay, so ini adalah first date paling pelik yang rakyat Malaysia pernah alami. Aku dah dapat beberapa yang orang DM aku ceritakan dan aku akan bacakan dan aku nak korang react macam mana first date tu. First date? First date paling pelik. Mesti kita tahu tak, Kari dia tak pernah date. Seram. Okay. Seram. Okay, so weirdest date pertama adalah, okay, aku baca and then Tentang ni kisah Adam tapi dia cover kata mana ada. Okay, first date paling pelik. Assalamualaikum Adam Nazri. Date ni. Okay. Saya pernah date dengan seorang lelaki di dating apps. Okay, dan dia fish eye tu apa? Fishy. No, yang Macam ayat dia full catfish. Catfish tu apa? Catfish ni macam adalah gambar lain. Daripada lain. Okay. Dalam dating apps tu umur macam 20 tapi jumpa macam 40 lebih. Okay. Dan dia paksa I untuk panggil dia abang. Abang. Okay. Bila dah keluar seharian, bila dah balik nanti dia ajak check in. Check in lagi. Saya tak tahu check in apa, saya tak tahu check in pergi mana apa semua. Dia ada check in. Dah ajak check in. Okay, so apakah pandangan Adam? Tadi normal lah, macam dah banyak dah kes sebenarnya. Dekat dalam phone gambar lain, ke depan lain. Okay. Itu dia tak beritahu detail kan umur tu, itu anggaran dia. Umur 40 lebih lah, 40 lebih. Itu anggaran betul-betul umur ke dia tengok dari Dia tengok daripada mamat ni macam umur 40 lebih. Cuba bayangkan kan, sebenarnya memang umur dia 40 lebih tapi dekat apps dia letak 23. Bapak seram je benda tu kan. Nipu. Okay, kalau pada Rina, pada situasi tu, okay, dah umur dah lain dah, muka dah lain dah, tiba-tiba balik ajak check in. Kita pergi pada Rina dulu. Okay. Apa tindakan Rina? Rasanya part muka dah lain tu pun Rina tengok pada jauh dulu kot. Macam ini gambar lain, muka lain. Maknanya Rina tak akan pergi pun kat dia. Tapi kalau Rina dah duduk, mungkin macam biasa cakap pergi tandas, rupa-rupanya ciao. Zam-zam Terus lah. Good job. Yelah, dekat situ pun dah nampak yang dia seorang penipu dan tak jujur. It's not about rupa guys. Kejujuran tu. Tak betul Perangai lah. tu. Tapi ada je orang umur 40 handsome kan? Bukanlah contoh bukan dalam app tu handsome jumpa depan tak handsome kita kata balik tak lah. Kita bincang dulu kenapa tipu saya cerita. Ada. Okay. Tapi kalau Aina tak reverse. Aina tak reverse? Biasanya kalau yang dah berumur yang main-main apps dating ni kaya. Duduk dulu kat meja makan. Ajak masuk dalam mall, shopping bag 2-3 bag. You pergi toilet je balik. Tapi kalau dia pegang beg tu? Dia pegang bag tu. Macam dia tolong, tak apa, I bawakan beg untuk you. Tak apa. Okay, kalau macam tu bawa dia pergi kafe, beli air yang boleh buat dia sakit perut. Lagi jahat Imajinasi kau dia betul advance lah. Tak lah. So, dia pergi toilet. Time tu lah kita balik, Rina. Tapi maknanya dia lari jugalah maknanya. Dia lari juga. Dia ambil something dulu. Tapi kat situ pun umur 40 tapi single lagi, maknanya perangai tak matang. Betul. So Yang rasa kalau tengah tengok ni pakcik. Dia ambil kau dan dia hantar kau balik. Macam mana? Apa? Yang ajar check in tadi tu. Yang check in tadi. Apa reaction kau? Dalam kereta waktu tu. Yang check in nak balik ni kau. Adakah aku mau mas atau apa? Kalau aku ada check in, abang rasa dah buat sangat lah. Saya ingat abang. Jom. Tak lah weh, tak nak dekat dia terus. Bila dia buat itu terus kat tepi. Serius lah? Nak takkanlah macam tu. Serius. Tak tahu, tak pernah imagine lah kat dalam situasi Tak ada bangun. Tapi scary lah macam ni kalau kita tak nak, kita reject dan dia nak marah. Macam dia tak ada, dia paksa. Kau ada taekwondo, aku ada. Aku tak ada. Telefon kuning. Tapi yang kuning tu dah stage nombor 2 tau. Tak apalah tu. Okey lah tu. Maknanya kita akan lari lah semua cerita. Ya. Okey, so kita pergi kepada yang kedua. Cerita kedua. Okey, so kita pergi ke cerita yang kedua. Okey. Hai Adam Nazri. Saya seorang perempuan daripada Muazzam Pahang. Okey. Saya seorang student. Is that you? Ya. Bukan. Kau tak cerita kat aku ke? Okey. Saya seorang student dan saya mengenali seorang student yang lain di Muazzam Shah. Di Muazzam Shah. Okey, so cerita saya adalah saya keluar date dengan seorang student.
Dan apabila keluar date, dia ajak saya makan dekat The Chili's. Ini sama-sama student ke? Sama-sama student. Okay, The Chili's. Apabila dia masuk ke dalam The Chili's, perempuan tu tanya dia, boleh ke makan dekat sini? Sebab kat sini mahal. Okay. Lepas tu, lelaki tu cakap, kenapa kena cakap mahal? Bukan nak 50-50 ke sebab kita first date? So apa pandangan Rina? Bagi Rina kan, sebab tu kan macam baru awal perkenalan. So tak ada masalah ke untuk split the bill. Betul-betul. Kalau Rina, Kalau Rina tak ada masalah split the bill. kalau Rina tak ada masalah, melainkan sebab tu baru fasa perkenalan. Kalau dah jadi boyfriend mungkin kita dah boleh tukar. Alamak, tak tahu. Tapi bagi Rina okey je sebab sama-sama student Betul. So boleh faham lah. Betul. Lain kan kalau lelaki tu dah kerja. Kalau Rina lah, kalau kau Tapi honestly macam Aina macam tu juga. Aina macam tu juga. Aina tak support 100% statement orang yang macam kalau bercinta lelaki kena bayar. Begitu. Lagi-lagi kalau macam contoh kan kita sama-sama plan nak keluar. Contoh nak keluar kan, kita girlfriend. Kita kan sama-sama nak pergi makan, so logik je kita nak split bill. Lain lah kalau macam Hania nak belanja you dinner, tiba-tiba kena split the bill. Faham tak? Macam tak logik lah benda tu. Tapi ni set lelaki tu dulu cakap nak split the bill. Tapi okey je, tak salah pun. Kalau Rina, kalau lelaki tu dia yang cakap dulu, itu agak kurang manis lah. Melainkan kalau aku yang Kalau kau yang willingly untuk kalau Rina yang macam tak apa kita 50-50 tu okey. Tapi kalau keluar pada mulut dia dulu, Rina tak suka. Tapi Dina, masih acceptable kalau kita sama-sama student, kita tahu masing-masing tengah sengkit duit tengah ni kan untuk print assignment je. Faham je kalau lelaki tu yang cakap dulu. Kalau time belajar, faham tak? Adakah Tapi kalau tak ada duit tak ada cerita lah. Yes, baru nak cakap. Okay, baru nak berkenalan. Okay, satu soalan untuk korang. Adakah kalau mamat tu sengkit, dia bakal menambah hati korang tak? Walaupun kau tak kenal dia ni. Masa bila dah keluar, rupanya mamat ni sengkit lah sial. Adakah apa pandangan korang? Adakah dia kalau dia macam buat effort yang lain pun tak boleh pakai? Boleh dikatakan sepanjang pengalaman Rina kenal orang lah kan. Kebiasaannya Tak ada yang kebiasaannya dari segi ekonomi tu kurang. Tapi aku macam tertarik je dengan dia sebab dia ada bagi effort dari segi lain. Contoh? Faham tak? Macam masa ataupun effort. Sebab ni cerita pasal student lah kan. Sebab faham lah student memang tak ada duit, tapi dia tunjuk effort dari segi lain. So benda tu pun boleh menambah hati aku juga dari segi effort. Kenapa bagi aku materialistik ke? Taklah, kalau kira korang ni tak materialistik lah. Sebab aku jumpa ramai perempuan yang tak boleh lah. You tak ada duit, anak. Tapi tu zaman bercinta dulu kan. Kalau zaman sekarang duit kot. Tapi kalau Aina pula, sebab sekarang kan Aina dah kerja kan. So macam kalau katalah tiba-tiba ada jodoh datang and dia tak berduit, dan sebab masa sekarang macam okey je untuk berkawan. Sama-sama usaha sendiri untuk diri masing-masing dulu. Sebab sekarang tak adalah kata Aina nak kahwin bulan depan. Kalau nak kahwin bulan depan, lelaki tu masih tak berduit tu, mungkin kita kena fikir dululah, faham tak? Tapi kan baru nak berkenalan ke, bercinta ke, kalau berkawan macam okey je. Even lelaki tu kurang sikit dari segi ekonomi kan. Kalau untuk suami, mungkin kita akan fikir dah. Figure out something sama-sama ke apa lah. Untuk suami, of course nak yang ekonomi dah stabil. Kalau untuk berkawan, okey je. Sebab lepas tu masa bercinta pun honestly Aina okey. Sebab Aina tak bergantung macam keluar je nak lelaki tu belanja aku bag ni, nak belanja kasut ni, tak gitu. Because I work for myself, what? Ya, kita pun macam segan kan nak minta dengan lelaki kan. Rina pun support lah. Rina pun jenis macam tu. Ni walaupun contoh Aina rapat dengan Daus kan. Kalau kata keluar mana-mana nampak beg mahal, tak ada pula Daus belanja aku ni. Malu. Tak, walaupun tak rapat tapi segan nak minta kat orang belikan barang. Even dengan pasal Pak Wu sendiri, Pak Wu. Even keluar dengan kawan perempuan pun segan nak minta, apa lagi minta dengan lelaki. Gitu lah. Kalau boyfriend? Boyfriend kalau bagi Aina satu je. Sebab kita tak tahu kita tetap akan kahwin dengan dia ke tak. Cuba bayangkan dah spend ribu-ribu, lepas tu end up tak ada jodoh. Mereka kalau lelaki tu yang memang orang dia sendiri nak bagi dekat kau kan. Cuma tak adalah minta gitu. Apa pandangan korang yang budak-budak trash ni cakap, I nak lelaki macam Syed Saddiq? Hantaran semua. Stay strong lah sebab Syed Saddiq dah bertunang. So korang tak kenapa orang macam Syed Saddiq. Ya, tak, kalau nak macam Syed Saddiq mungkin kita kena hadapi ujian macam Bella Estilah juga. 11 kali kena curang, korang sanggup ke?
Lagipun kita nampak Syed Saddiq dari luar. Bella yang lagi kenal dia. Macam korang confirm ke? Korang rasa Syed Saddiq tu lelaki yang tepat untuk korang? Korang boleh ke terima perangai Syed Saddiq ke? Kalau dari segi busy kan, dia politician kot. Korang je mesti nak lelaki yang 24 jam dengan korang, selalu bagi attention. Kalau macam Syed Saddiq, dia nak rasa jenis tak macam tu kot. Tapi dia prihatin dari segi lain lah. Girlfriend cakap, you malam ni jom dinner. Oh malam ni I kat Dewan ada Parlimen. meeting. Ada meeting. Dah merajuk. Lepas tu tak boleh dengan orang macam lelaki macam tu. Takkan dalam meeting je girlfriend saya merajuk. You janganlah merajuk. Tak. Maknanya Bella Astila pun perempuan yang kuat lah untuk terima lelaki. Meant to be. Meant to be? Oh, meant to be. Apa tu? Okay, so sebab aku baca dekat track seramai yang kata macam I nak lelaki macam Syed Saddiq yang tak kira pasal duit, tak kisah pasal duit. Tapi betul yang macam Rina cakap tadi, Aina cakap tadi, benda lain dia orang kena adapt. Dengan busynya apa semua. Lelaki saya ada pros and cons lah. Kadang dia orang bagus bab ni tapi lemah bab ni. Senang cerita, korang terima je lah kekurangan partner masing-masing. Betul sangat, sangat setuju. No one is perfect though. Yeah bro. Yeah. Okay, kita pergi ke cerita yang ketiga. Tadi aku dah hafal dah cerita dia tadi. Dia keluar dating dengan seorang mamat ni. Dan sebelum keluar dating tu, mamat ni suruh dia bawa satu baju yang still berbau badan dia. Bau badan ke bau perfume? Tolong ajar. Bau badan perempuan tu. Dan dia nak bawa balik. Apa pandangan korang? Perfectnya. Is that perfect? Okay, honestly Bukan benda ni kalau kata bercinta zaman-zaman macam sekolah atau study, logik sebab nak bau perfume lah konon kalau rindu. Laki minta baju kau. Kalau kadang kita kan minta JC lelaki ke kan. Tapi benda ni logik je kalau waktu belum matang. Bila dah besar macam ni, dah umur 20 ke atas tu macam agak tak selesa macam. Nak first date? Boleh kau tak umur berapa? Aku tahu dia tak tahu tahu Mungkinlah kita baru first date dah minta baju. Tak tahu. Korang selesa lah. Tak selesa kot. Itu macam red flag yang paling besar tiba-tiba sebab baru kenal. Agak scary. Okay, kalau masa dia orang dah minta tu memang kau takkan keluar. Tiba dia nak santau kita ke mana tahu kan. Betul. Dah baru kenal. Tak pun dia ambil gambar baju tu, buat macam baju tu tinggal kat rumah dia ke apa. Lepas tu fitnah kita. Lepas tu dia fitnah. Kalau Aisyah Nampak? Ini adalah red flag dan weirdest first date ever. Okay. Ada baca and then ada nak minta pendapat Echa. Okay Echa. Sebelum dia kenal dengan seorang lelaki ni untuk first date. Sebelum dia orang keluar first date, lelaki ni minta baju perempuan tu yang tak basuh lagi untuk dia bawa balik. Sebelum keluar first date kan dah jumpa first date tu. Sebelum keluar dia dah minta you bawa baju kan nanti. Dia nak santet dah. Apa dapat dia? Apa ni? Pendapat saya belok lah. Lepas tu jangan pergi jumpa. Logik ke kan? Sebab dah lah belum keluar first date lah. Kau dah minta kan? Dia minta spesifik ke? Seluar dalam lah. Baju je. Seluar dalam. Takkan seluar dalam. Lo dalam tak payah tanya, belok je lah. Nak yang mana tiba macam. Warna apa? Okay kan ni So kita husnuzon. Tanta lelaki tu cakap, you nanti bawa baju you yang belum basuh tau. Tanta dia nak lap benda tumpah dalam kereta ke apa. So baju busuk. sangat husnuzon. Kalau kita husnuzon. Okay, dan cerita yang terakhir. Okay. Lagi. Cerita yang terakhir. Okay. Ini kelakar. Okay. Tak hidup mat tu. Okay, cerita yang terakhir. Dia keluar first date dengan seorang lelaki ni. Aku tak tahu kenapa perempuan yang hantar cerita. Lelaki tak ada hantar cerita. Lelaki yang berbanyak. Saya yang minta baju perempuan tu. Oh, iya ke? Okay. Betul kan? Takkan lelaki nak cerita side lelaki. Betul. Okay. Dia keluar dengan first date dengan seorang mamat ni. Dan mamat ni berhenti dekat 7U untuk beli floss. Yes, floss gigi. Lepas tu mamat tu cakap, you I tak reti nak guna. Boleh you tunjuk cara guna ke? Sumpah aku baca cerita ni. Okay, so apa pandangan korang? First date dah minta floss gigi. Aku rasa aku tahu kenapa dia buat macam tu. Aku rasa sebelum ni dia pernah try dah perempuan tu buat. Saya nak try lagi sekali. Ataupun lelaki ni first time bercinta yang dia jenis innocent tu, takkan ada orang yang jenis macam Lepas tu dia baca cerita orang lain, lepas tu dia buat. I mean kadang floss kan benang halus kan. Terlekat. Macam awak tolong tarik awak. Itu lain lah, tapi dia dah minta tolong like. Bukan. kan? Mungkin dia rasa benda tu sweet kot. Tak, aku rasa dia antara dia first time atau dia memang jenis slow, jenis blur-blur macam tu. Faham tak? Macam aku rasa dia bukan blur weh. Ini dah lap ni comot, faham tak? Weh, tapi perempuan kalau buat tu and dia rasa macam blushing, super pelik.
Faham tak? Tu kata weirdest date. Faham tak? Macam tengah ni I love you. Suka bayangkan bau mulut dia kan. Lepas tu nak dapat tek gigi dia terkeluar tu. That's red flag. Lepas tu kan benang tu kan, lepas tu dia macam yang terpecik macam Ni korang akan cakap apa? Maknanya korang akan reject lah. Sorry. Okay, contohlah kau dah... Apa reaction? Apa reaction? Okay, operation. Tentu. Oh memang nak jawab direct Dalam kereta dah. Dalam kereta dah. Sumpah aku turun kereta ni takut gila. Tak, dia dah pegang floss tu kan. You tolong I tak reti. Geli sumpah kan. Yelah kau akan react apa? Aku cakap macam tu je dah. Gila Aku akan cakap macam tu. Rina. Kalau alamak Rina Contoh. Rina jenis takut sikit. Mulut ni bodoh. Ya, tapi akak jenis takut sikit dengan orang. So kau akan buat. So akak akan Kalau dia macam, Agak you tolong lah. Ya betul ke ni? Ya betul tak? Rina akan tanya banyak kali. Lepas tu Rina akan reject lah. Tak boleh lah, I geli lah macam tu. Janganlah, tak nak lah gitu. Tapi kalau dia paksa juga, tolonglah kejap je. Aku boleh jadi buat tu. Sebab Rina takut. Sebab kita berdua dengan dia kan. Macam, tolonglah. Bahaya. Tak tahulah. Kadang kalau kita tak dengar cakap lelaki macam tak nak. Takut Dia dia tadi berkeras. kes lain pula. Faham tak? So kita macam tak tahulah. Itu terdesak lah. Itu terdesak. Kalau Kalau Aisyah dia, okay, Eka pada tahap dia dah paksa dah. Tolonglah. Dia dah Aisyah rasa Aisyah keluar kereta kot. Aisyah keluar kereta. Dia lock. Oh my god. sampai dah macam ni, floss gigi. Dia tak buat dia tak boleh balik. Kena buat lah kan? Kalau macam lah. Sebab takut dia pukul kita kan. Kan first day kan kita tahu pernah takut dia lagi teruk. Kalau aku floss gigi aku ke depan dia. Percik kan? Nak sangat kan? Okay, so itu antara cerita dia. Ada satu cerita terakhir tapi takut panjang sangat. Nak dengar? Boleh pendek kau pendek kan? Aku pendek kan? Okay, cerita yang terakhir ni dia agak common, tetapi aku nak pandangkan korang. Okay, dia keluar date dengan seorang lelaki ni, dan lelaki ni tak nak makan di luar, tetapi bawa perempuan ni balik ke rumah untuk tunjuk kepada mak dia yang perempuan ni pandai masak. Padahal first date baru kenal. Mak dia ada kat rumah. Okay, I bawa you balik rumah, masak untuk mak I, untuk masak untuk family I. Apa pandangan kau? Siapa nak jawab? Ada jawapan tak? Jadi apa persoalannya? Okey, Kalau kalau dia kau nak pergi masak tak kat rumah dia? Dan ada mak dia. Kalau dah bincang dalam telefon mungkin aku akan pergilah rumah dia. Tapi kalau macam dah tengah dalam kereta tu, tiba-tiba suruh pergi rumah mak dia, I shall refuse lah. Lagipun kalau Rina kan, kalau macam baru first date, Rina tak akan jumpa keluarga lagi kot. Macam masih lagi segan apa semua. Tahu-tahu nak masuk rumah, entah ada ke tak mak dia kat rumah. Betul. Faham tak? So benda tu bahaya. So Rina reject. sama-sama. Sebab Aina walaupun dah rapat, kadang-kadang kalau dia tak bagi tahu, dia tak bagi remind siap-siap yang hari ni nak jumpa mak. betul-betul. Aina Kita tak tak akan ready proceed lah. untuk terus pergi kot. Oh, mesti kau akan deny. Sebab kita perempuan dia macam kena ada macam sopan sikit. Tak ada macam tiba-tiba terjauh pergi jumpa mak dia. Kan macam Kurangnya bawa lah buah tangan. nanti kan mak orang kata apa, anak dara orang ni mak bapak dia tak ajar ke apa ke gitu ke gitulah. Tapi kalau lelaki tu, alah takkan nak masak untuk family I sekejap je. Tak apa, I masak kat rumah I, nanti I tapau bagi kat mak you. Yeah. Clever. So sangat-sangat clever lah wanita-wanita AI team ni. Thank you guys. Inilah cerita-cerita weird date. Kalau korang nak lagi, kalau view ni naik, kita akan cerita lagi dan pandangan daripada Saya perempuan pula. set perempuan pula. Weird Aku pernah date. dengar yang first date dia suruh bau ketiak. Oh my god. Pengalaman korang ada tak first date yang pelik? Yes. Aisyah? Aku ada satu. Aku tak pernah lah ada date dengan ex je, tak ada, tak pelik. Kau pula? Dia tengah fikir. Tak pelik lah, tak ada Lelaki ke? First date yang pelik ataupun date yang kau yang pelik lah Mamat ni. Kau ada ke? Kau tanya mesti kau ada. Dia tanya. Kan ada ke? Sorry. Kenapa tanya? Oh ya kak, Rina rasa ada tak Ada kena ingat balik lah. Takut take time. Okay, tak apa. Kalau take time kita buat ke kontes yang lain. Okay, so thank you so much Rina, Echa dan Aina. Itu sajalah konten kita pada kali ini. Kita jumpa pada next content. Bye-bye. Love you. Ada plot twist. Sebenarnya cerita yang floss gigi tu kisah Aina yang DM Adam. Gitu? Weh, tolong.